Ini Antonio. Antonio marah betul dengan kerajaan Cuba. Kenapa tak nak baiki jalan? Jalan depan rumah dia berlubang sampai nampak tulang. Antonio sudah usaha call orang sana, call orang sini tapi tiada action. Kalau jatuh macam mana? Nah kan, tak ada hujan, tak ada ribut, ada orang tanam pokok pisang. Entah siapa yang tanam. Antonio anggap tu rezeki, dia pun mula siram. Pagi, petang, siang, malam, siram punya siram. Tup-tup dah 3 tahun. Daripada satu pokok dah jadi kebun pisang tepi jalan. Siapa-siapa lalu lalang boleh petik makan. Terus jadi street food. Trend si Antonio ni sampai merebak ke luar negara. Ini di Amerika. Tapi yang paling menarik, di Indonesia. Indonesia kalau dah protes, mereka protes betul-betul. Semua bergotong royong. Tak jumpa pokok pisang, mereka tanam padi. Tak ada padi, mereka lepaskan ikan keli. Lepas tu buat aktiviti mancing ikan keli. Mancing keli tengah jalan, dapat haruan. Kok bisa? Ini protes kah